Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kita Selangor maju bersama. Saya Hasliza Kamarul Zaman, Pengarah Jabatan Hasil MPAJ. Bermula 1 September 2016, Majlis Perbandaran Ampang Jaya telah menguruskan tempat letak kereta selepas mengambil alih daripada syarikat konsesi. Kini, pengurusan tempat letak kereta di MPAJ diuruskan di bahagian tempat letak kereta Jabatan Hasil dengan mengguna pakai Perintah Pengangkutan Jalan MPAJ 2007. Pengurusan tempat letak kereta di MPAJ juga dibantu oleh Jabatan Penguatkuasa dan juga Jabatan Kejuruteraan. Bilangan tempat letak kereta di bawah pentadbiran MPAJ adalah sebanyak 17,541 petak, manakala petak sewaan khas adalah sebanyak 1,536 petak setakat Jun 2025 yang merangkumi sebanyak 892 penyewa. Kadar caj penggunaan petak parkir terbuka di kawasan MPAJ adalah sebanyak 50 sen per jam, tidak termasuk SST, manakala pembayaran dibuat secara dalam talian dengan menggunakan aplikasi Smart Selangor Parking dan juga aplikasi Flexi Parking. Ada 3 jenis penyewaan tempat letak kereta di Jabatan Hasil, iaitu kadar penggunaan petak parking terbuka di kawasan pentadbiran MPAJ adalah sebanyak 50 sen per jam, tidak termasuk SST, manakala pembayaran dibuat di dalam talian menggunakan aplikasi Smart Selangor Parking dan juga Flexi Parking. Ada 3 jenis penyewaan tempat letak kereta di Jabatan Hasil, iaitu petak khas ialah petak tempat letak kereta yang dihaskan untuk kegunaan kepada kenderaan tertentu dengan kadar bayaran yang berbeza serta ditandakan mengikut cara yang ditentukan oleh majlis. Terdapat 2 jenis petak khas, iaitu yang berwarna merah berharga RM240 sebulan, manakala petak khas yang berwarna oranye adalah bernilai RM500 sebulan. Kedua-dua petak khas ini tidak termasuk 6% cukai perkhidmatan. Bagi kedua-dua petak khas tadi, pemohon boleh memohon untuk menyewa bagi tempoh 3 bulan atau 6 bulan. Terdapat 3 jenis perniagaan yang wajib menyewa petak TLK, petak khas. Bagi lain-lain aktiviti perniagaan, dibenarkan hanya 1 petak sahaja. Pas bulanan ialah pas yang dicetak di mana butiran, nombor kenderaan dan tarikh sah penggunaannya ditulis di atas pas tersebut. Harga bagi pas bulanan adalah sebanyak RM70. Pas bulanan boleh didapati secara bersemuka di kaunter tempat letak kereta Aras 6 MPAJ atau boleh dibeli secara atas talian melalui aplikasi Smart Selangor Parking. Pas penduduk disediakan untuk kemudahan penduduk yang tinggal di kawasan perumahan rumah kedai yang menggunakan tempat letak kereta pada setiap hari. Harga bagi pas penduduk adalah sebanyak RM30 sebulan, tidak termasuk 6% cukai jualan. Pas penduduk boleh dibeli secara bersemuka dengan mengisi borang permohonan pas bulanan penduduk dan mengemukakan dokumen tersebut di kaunter tempat letak kereta Aras 6 MPAJ atau dibeli secara dalam talian melalui aplikasi Smart Selangor Parking. Sebarang pertanyaan atau aduan berkaitan tempat letak kereta MPAJ boleh hubungi bahagian tempat letak kereta Jabatan Hasil MPAJ di paparan tersebut.